Cerita kali ni mungkin agak sedih lah sikit untuk aku cerita kat korang. Weh, dah buncit dah aku. Kalau korang tahu yang aku ni tak pernah masuk asrama, maksudnya korang adalah peminat tegawai animation dan aku sayang korang sangat-sangat. Abang Wan, saya tahu yang Abang Wan tak pernah masuk asrama. Lepas tu, tapi adalah sekali tu aku macam join programan angkat masa sekolah rendah yang membuatkan aku berjauhan sekejap daripada family aku. Tapi itu pun tak sampai setahun pun. Nantilah aku buat video lain pasal program tu. Dan rumah yang aku duduk masa belajar kat Sarawak tu pun kira pindah rumah juga. Tapi aku takkan cerita pasal rumah tu sebab dia bukan rumah yang aku nak pindah secara sukarela. Tu rumah yang Rizal UPU bagi. Tapi pokoknya nak cakap kat sini, aku jarang berjauhan daripada mak aku. So lepas aku dah habis belajar, dah balik ke Terengganu, aku pun dah start serius tentang pekerjaan YouTuber aku ni. Dan aku tekad nak kerja sungguh-sungguh sampai pangkat DJ54. Dan aku perlukan tempat khas untuk aku buat kerja. So aku berpakat dengan beberapa orang member aku untuk sewa satu apartmen ni dekat tengah-tengah bandar Kuala Terengganu dan jadikan rumah tu macam studio kita orang lah kot. So basically rumah ni just apartmen biasa je. Kat sekeliling dia ada jalan kecil one way. So masa aku tengah pindah-pindah barang nak masuk rumah tu, aku selalulah ulang-alik naik kereta aku pakai jalan kecil yang ada kat sekeliling apartmen tu. Nak dijadikan cerita, satu hari ni aku tengah jalan kat jalan kecil tu, tiba-tiba ada seorang mamat ni keluar dari parking bawah apartmen tu, melulu keluar langgar kereta aku. Aku tak adalah cuak tau, sebab aku tahu bukan salah aku. Aku akan cuak kalau dia langgar, lepas tu takkan aku salah. Jadi bila aku keluar je dari kereta tu, Alhamdulillah driver tu ngaku salah dia dan dia minta maaf dengan aku. So tak apalah. Jadi korang tahu tak macam mana dia boleh terlaju dan terlanggar kereta aku? Dia cakap, "Boh, minta maaf boh, kita salah tekan minyak, ingatkan brek." So aku macam, aku brek ho, mu tak brek. Aduh, macam mana boleh tukar brek dengan minyak bang? Lepas tu kan dia cakap macam ni, tak apa. Saya ada buat jersey pasukan tut. Ini kat saya. Aku faham sebenarnya dia cakap macam tu supaya aku tahulah yang dia tu berduit dan dia akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kereta aku. Tapi hati aku masa tu menggelupur nak cakap, saya ada tanya ke? Tapi dah dia cakap elok-elok kan, benda boleh settle, buat apa nak ngamuk. Dan lepas tu dia suruh aku hantar kereta aku pergi bengkel pomen dia dan beberapa hari lepas tu kereta aku dah okey balik dah. Jadi lepas beberapa bulan aku duduk rumah tu, kita orang semua bubar. Sebab senang cerita duduk kat situ makan modal. Baik makan kat rumah mak masing-masing. Lagi jimat. So, rumah terakhir, rumah yang aku rasa sangat sesuai dengan aku. Dia jauh sikit lah daripada tempat aku nak deliver komik yang korang order. By the way, sekarang aku dah start jual komik tanpa kotak. Lebih murah, kalau korang berminat boleh dapatkan link kat description. Tapi yang paling penting, tak jauh dari rumah mak aku. Dan aku rasa rumah ni boleh dah kot aku nak invest, nak beli barangan-barangan elektronik aku sendiri. Tapi aku tak naklah habiskan cash aku sedebuk macam gitu. Masa tu aku ada credit card, aku pakailah credit card. Lepas tu aku pun pergi second hand beli barang kat situ pakai kad kredit aku untuk buat flexible payment plan. Flexible payment plan ni lebih kurang macam aku bayar installment lah, tapi tanpa interest. Lepas tu aku pun belilah TV sebiji dengan mesin basuh. Tapi aku baru tahu tau, rupanya kan TV dengan mesin basuh ni bukannya murah. Jadi sebagai pembeli yang bijak, aku kena pastikan aku dapat cashback yang banyak daripada pembelian aku tu. Jadi aku pun download app Senheng. Jadi lagi banyak barang time promotion aku beli, lagi banyak diskaun cashback yang aku dapat. Aku tak ingat harga TV aku berapa, tapi katakan RM2,000 dan katakan masa tu cashback dia 10%, so aku akan dapat RM200 dalam bentuk S-Coin. Jadi macam pembelian aku ni tak adalah sia-sia nanti. Ada value, ada manfaat, boleh pakai di kemudian hari. Lepas tu selang beberapa bulan macam tu, aku pakailah balik S-Coin cashback aku tu buat beli barang-barang kecil macam iron, air fryer. Hidup kena bijak banget. Dan of course mak aku yang banyak bagi sumbangan barang-barang perabot dia macam meja makan, peti ais. So aku dapat jimat banyak lah kat situ. Sofa pun mak aku bagi. Sofa aku pun sekarang sofa so good lah. So rumah baru aku ni sebenarnya rumah makcik aku, disewakan kat aku. Masa mula-mula aku sampai rumah ni, kat belakang tu ada pokok pandan lebat gila. Dalam satu kelompok tu ada dalam 1,000 lebih mungkin. Kalau bagi kat makcik kat pasar minggu tu jual, silap-silap makcik tu marah aku sebab menarik perhatian majlis bandaran. Betapa banyaknya. Lepas tu ada satu lagi, pokok daun kari. No, pokok kari yang kat belakang rumah aku ni adalah pokok daun kari yang paling tinggi pernah aku nampak. Sebab kebiasaannya mak aku akan suruh petik daun kari daripada pasu bunga dia tau. Tapi kali ni tak, pokok kari ni nak dekat 10 kaki tinggi dia. So lepas beberapa hari aku masuk rumah tu, satu pagi ni aku terdengar tapak kaki orang berjalan kat tepi rumah aku sampai ke belakang rumah aku. Lepas tu aku pun cari tahulah siapa orang tu kan. Sebab aku baru lagi kat situ, aku tak tahu lagi selamat ke tak area taman aku tu. Jadi aku pun ikutlah bunyi tapak kaki tu sampai ke belakang rumah. Dan aku ternampak ada sosok perempuan ni tengah petik daun pandan kat belakang rumah aku tu. Dan bila dia paling je sepupu aku rupanya. Rupanya sebelum aku duduk
duduk rumah tu, tanaman kat belakang rumah aku tu memang dah jadi tempat untuk sepupu sepapak aku petik hasil tanaman kat situ. Orang kat taman aku tu pun dah terbiasa petik kat situ dah. Mungkin diorang macam belum sesuaikan diri lagi kot, sebab selama ni rumah tu kosong kan. Tiba-tiba aku menyewa kat situ. Tapi aku okey je asalkan diorang tak kacau tanaman aku yang lagi satu tu. Setiap kali aku pindah rumah kan, setiap kali itulah mak aku akan ada untuk tolong. And I like it. Sebab aku suka bila aku tak reti nak buat semua benda tau. Sebab bila aku dah reti nak buat semua benda, aku jadi jarang nak bertanya mak aku tentang satu benda tu. Macam dulu aku selalu call mak aku tanya macam mana nak buat roti canai, macam mana nak buat masak lemak. Dan first reaction mak aku bila aku tanya pasal masak-masak ni, dia akan gelak. Bukan senang nak buat mak aku gelak. Korang lain lah mudah terhibur. Dan dia akan ajar aku satu persatu sampai aku faham. Sedangkan aku boleh je buka YouTube. Khairul Aming pun dah wujud dah masa aku belajar kat uni dulu. Boleh je aku nak tengok tutorial video dia. Tapi itulah, nak cipta kenangan tu yang lagi penting sebenarnya. Abang, ada pencuri. Hah? Mana? Tu, kat atas bumbung. Kau turun. Awak ni, itu bukan pencuri. Awak tu yang curi hati saya. Tak, itu diorang nak pasang solar lah. Wah, banyak duit awak pasang solar. Hari tu saya minta awak berhenti kat Sandhang, saya nak beli TV 100 inci. Bukan main kuat lagi awak tekan minyak. Itulah lain. Ini pelaburan. Awak tu peleburan. Apa yang pelaburannya pasang solar panel ni? Itulah awak tak tahu. Kerajaan sekarang galakkan kita pasang solar kat bumbung rumah. Sebab diorang nak jimatkan penggunaan tanah untuk ladang solar. Apa nama tu? Inisiatif KRIM. Inisiatif ni macam kita sewakan bumbung kita kat pemaju solar. Lepas tu diorang bayar duit sewa kat kita. Gitu. Boleh lagi beli barang cash kat Sandhang nanti. Bukan macam Y Animation tu. Abang jangan kutuk idola saya Saya harap kali ni menjadilah. Dah setahun setengah eksperimen kita ni, Profesor. Investor pun dah nak tarik dah dana kita ni. Tapi hari ni adalah penentuannya. Profesor, naikkan kualiti dia. Pastikan dia jadi perkara paling lawak yang pernah wujud. Tapi tuan, itu akan buat dunia jadi gila. Saya tak peduli. Saya yang nak gila sekarang ni. Kalau awak tak boleh buat, bagi saya buat. Tapi betul lah orang kata tuan ni memang dah tak betul. Aku tak bayar KWSP kau nak? Tak nak. Stay. Woo! Akhirnya komik sekolah komedi. Berjaya juga kita, Profesor. Saya memang tak pernah ragui tuan. Guys, Toon Creators Event kembali lagi. Ya, aku yang reka nama tu. Jadi untuk bulan 11 dan 12 ni, aku dan komik sekolah komedi bersama dengan merch-merch lain akan ada kat 3 tempat. Event yang pertama, Pesta Buku Selangor. Dari 28 hari bulan 11 sampai 7 hari bulan 12. Betul, 10 hari aku kat situ. Event kedua dan ketiga, ini korang kena tunggulah pengumuman yang seterusnya. Sementara tu, jumpa korang kat Pesta Buku Selangor 28 hari bulan 11 ni. Mai, jangan tak mai.